boleh ambil. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Lamanya kita cuti deh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, syukur kepada Allah ilahi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dengan limpah kurnia dia, limpah rahmat dan izin dia, walaupun kita jauh kan, jauh di alam maya dah, di merata-rata ni, kita ni, terkumpul dalam ni dah. Tapi walaupun jauh, tapi hati-hati kita dapat bertaut dalam majlis ilmu, ilmu yang insya-Allah diberkati lah kan. Jadi Umi lebih dulu ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi meluangkan masa pada malam ni untuk bersama-sama dalam sesi tazkirah yang ketiga kan, yang ketiga. Sebenarnya sesungguhnya walaupun majlis ni dalam talian tapi biasa tetap dinaungi malaikat kan Ustaz kan? Tetap dimiliki dari dilimpahi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jadi biasa tanpa melengahkan masa sebab masing-masing saya dah kenal semua dah yang berbahagia Ustaz ni Muhammad Aiman penceramah bebas. Jadi Umi menjemput dan mempersilakanlah yang berbahagia Ustaz ni Muhammad Aiman untuk menyampaikan perkongsian malam ni dengan tajuk istighfar malaikat siri yang ketiga. Semoga insya-Allah lah setiap kalimah yang disampaikan ini jadi penawar penguat iman kita dan penuh hidup kita semua deh. Okey. Yang dipersilakan Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana suara saya? Boleh dengar okey, clear? Okey, jelas-jelas. Okey, baik. Okey. Slide boleh nampak? Nampak. Umi lupa nak beritahu kan ni kalau ada soalan boleh terus tanyakan Ustaz. Boleh, boleh. Kalau ada satu beritahu tanya insya-Allah. Okey. Slide saya nampak jelas Nampak jelas. Nampak dengan tuai dia sekali. Tu dia tepi tak apa. Tu dia tepi tak apa jelas. Suara Okey, jelas baik. dan agak apa ni slide pun jelas insya-Allah. Okey. Okey, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini, malam yang ke-14 Rabiul Akhir, kita dapat sama-sama bertemu secara maya ini untuk sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita pada siri yang lalu. Masih lagi kita membicarakan tajuk yang sama, iaitulah golongan yang mendapat istighfar para malaikat, dan pada malam ini insya-Allah siri kita yang terakhirlah. Siri yang terakhir, siri yang ketiga. Jadi muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang pertama kita nak buat ulang kaji sikit. Ulang kaji macam mana? Kita dah pada pertemuan kita yang lalu kita dah tengok apa itu istighfar. Istighfar itu apa? Baik. Sekejap saya nak adjust saya punya layout ni. Sekejap kan.
Ada masalah teknikal sikit. Okey, baik. Sorry. Sekejap, saya kena stop share dulu. Saya share balik. Okey, baik. Jadi apa itu istighfar? Istighfar itu adalah bila kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada kita berbuat sesuatu kesalahan ataupun selepas daripada kita berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar itu maksudnya adalah kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pertemuan kita yang lalu juga kita dah bincangkan mengenai kelebihan-kelebihan ataupun fadilat-fadilat istighfar. Antaranya adalah kita dah bincang bagaimana istighfar itu boleh memberikan kita kesenangan hidup di atas dunia dan sejahtera daripada azab di akhirat nanti. Yang kedua, istighfar juga antara fadilatnya adalah dapat menurunkan hujan dan menguatkan fizikal kita. Yang ketiga, dengan kelebihan istighfar juga kita akan mendapat rezeki, mendapat anak bagi yang belum ada anak, mendapat tumbuh-tumbuhan dan juga harta. Dan yang keempat, istighfar juga dapat memudahkan urusan kita dan melapangkan kesempitan. Ini adalah sebahagian daripada fadilat istighfar yang kita telah bincang pada pertemuan kita yang lalu. Juga saya letakkan dalam nota kita ini agar dapat sama-sama kita buat ulang kaji. Baik. Seperti yang telah kita bincangkan, ada 3 jenis istighfar. Yang pertama, istighfar para nabi. Istighfar Nabi Adam, istighfar Nabi Nuh, istighfar Nabi Musa dan sebagainya. Yang kedua, istighfar para malaikat. Dan yang ketiga, istighfar dalam kehidupan seharian kita yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Ini antara istighfar para nabi. Tuan-tuan boleh tengok dalam nota, kita dah bincang sebelum daripada ini. Ini istighfar yang Nabi ajar dalam kehidupan seharian kita. Contoh, istighfar bila nak masuk masjid, istighfar bila tamat majlis, istighfar bila kita selesai baca tahiyat akhir. Sebelum kita bagi salam di dalam solat kita, ada istighfar yang boleh kita amalkan ataupun boleh untuk kita baca. Baik. Jadi seperti mana pertemuan kita yang lalu, saya tekankan satu benda. Kita bincang mengenai golongan yang mendapat istighfar malaikat. Sedangkan malaikat ini bersifat maksum. Malaikat tak ada dosa. Malaikat tak sama macam kita manusia dan juga jin yang berdosa dan memiliki hawa nafsu. Adapun malaikat tak ada dosa, tak macam kita. Jadi kita yang ada dosa, kalau kita istighfar, kita minta ampun daripada Allah, munasabahlah sebab kita berdosa. Tapi malaikat ni mereka tidak ada dosa, malaikat maksum. Walaupun malaikat maksum, tapi malaikat tetap beristighfar. Jadi kenapa malaikat ni istighfar? Walhal mereka tidak ada dosa. Jawapannya siapa ingat? 3, 2, 1. Deng, deng, deng. Baik, masa telah tamat. Malaikat istighfar, walaupun mereka tidak ada dosa, tapi malaikat beristighfar. Kenapa? Malaikat istighfar bukan untuk mereka, tapi untuk orang yang beriman. Jadi bila kita baca tajuk istighfar ni, bila kita baca istighfar para nabi, sebab kita nak amalkan macam mereka baca. Bila kita baca istighfar yang Nabi ajar dalam kehidupan seharian, sebab kita nak baca macam mana yang Nabi ajar. Bila kita baca istighfar malaikat, kita nak tahu apa ataupun orang yang macam mana, golongan yang macam mana yang dapat istighfar daripada para malaikat, sebab kita nak ada ciri-ciri orang yang tersebut. Baik. Pada pertemuan kita yang lalu, pertemuan yang pertama kita baca daripada daripada surah Ghafir. Maaf, saya sebenarnya kurang sihat sikit pada malam ni, tapi tak apalah. InsyaAllah kita bersama selama 1 jam, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Dalam surah Ghafir, Allah menceritakan orang yang akan mendapat istighfar malaikat. Malaikat pula bukan malaikat yang biasa-biasa. Budak-budak cakap bukan kaleng-kaleng, malaikat yang memikul arasy Allah. Siapa
orang yang beriman, orang yang bertaubat, orang yang mengikut jalan Allah. Kemudian pada pertemuan kita yang kedua, siri yang kedua, kita baca satu golongan yang malaikat beristighfar buat mereka, iaitulah golongan yang kekal berada di tempat solatnya ataupun yang kekal berada di masjid seusai daripada solat. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung dengan golongan yang ketiga, iaitulah mereka yang menziarahi pesakit. Baik. Jadi malam ini kita nak baca bab yang istimewa, iaitulah istighfar malaikat buat orang yang menziarahi pesakit. Maksudnya, siapa golongan yang ketiga yang mendapat istighfar malaikat? Iaitu orang yang ziarah pesakit. Baik. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Ma min rajulin ya'udu maridan mumsiyan illa kharaja ma'ahu 70,000 malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbiha. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Wa man atahu musbihan kharaja ma'ahu 70,000 malakin yastaghfiruna lahu hatta yumsiya. Wa kana lahu kharifun fil jannah." Maksudnya, tak ada seseorang pun, tidaklah seseorang itu menjenguk orang sakit pada waktu petang. Nabi cakap maksudnya apa? Nabi cakap kalau kamu pergi ziarah orang sakit pada waktu petang, nescaya akan keluar 70,000 malaikat beristighfar untuknya. Allahu Akbar. 70,000 ni bukan 70,000 manusia. Kalau kita buat masjid besar-besar, contohnya macam Masjid Lakluk, masjid Umi Zakiah. Umi, Masjid Lakluk tu boleh muat berapa orang? Ramai Kapasiti tu 1,000 lebih. 1,000 lebih. Hmm. 1,000 lebih. Tu pun kalau hari Jumaat tu kita tengok, ramai manusia 1,000 lebih. Bayangkan kalau kita nak himpunkan 70,000 manusia, kita kena himpunkan dekat stadium sebab dekat masjid tak muat. Nak tengok orang berhimpun dekat stadium ramai, puluh-puluh ribu, Masya Allah. Jadi, yang itu baru manusia. Yang ini, kita pergi ziarah orang sakit, akan datang 70,000 malaikat beristighfar untuk kita. Bayangkan, kita kan selalu kalau orang mati, kita buat tahlil kan. Kita buat tahlil untuk doakan keampunan untuk orang yang meninggal dunia. Bayangkan kalau kita mati, yang datang majlis tahlil untuk doakan keampunan untuk kita tu 70,000 orang. Hebat tak? Allahu Akbar. Yang ini bukan 70,000 orang, tapi 70,000 malaikat. Kita kalau 70,000 orang yang doakan keampunan untuk kita, boleh jadi dalam 70,000 orang tu ada yang Tuhan terima, ada yang Tuhan tak terima. Sebab kita manusia, ada yang berdosa, ada manusia yang dekat dengan Allah, ada yang jauh. Tapi malaikat makhluk yang tak berdosa, makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jumlahnya 70,000 beristighfar untuk orang yang menziarahi pesakit. Beristighfar macam mana? Kalau dia pergi ziarah waktu petang, malaikat akan beristighfar untuknya sampai esok pagi. Dan dia berada, sepanjang kita berada tempat kita ziarah orang sakit tu, wa kana lahu kharifun fil jannah, seolah-olah ataupun seumpama dia berada di taman syurga. Kita atas dunia ni ada beberapa tempat yang diumpamakan seperti taman syurga. Yang pertama, di Raudah, di Masjid Nabawi, dalam Raudah, taman-taman syurga. Umpamakan mulianya seperti taman syurga. Yang kedua di mana? Di majlis ilmu. Majlis ilmu juga diumpamakan seperti taman syurga. Yang ketiga di mana? Yang ketiga diumpamakan taman syurga itu tempat bila kita pergi ziarah orang sakit. Nak bagi tahu kepada kita betapa mulianya, betapa hebatnya orang yang ziarah orang sakit, sehingga keberadaan kita di rumah orang sakit itu Nabi umpamakan seperti mana kita berada di taman syurga. Tapi walaupun kita ziarah orang sakit tu diumpamakan seperti taman syurga, jangan pula kita pergi berkampung rumah orang sakit tu. Pergi ni 10 jam tak balik-balik. Kenapa? Taman syurga kan? Bukan lagu tu. Taman syurga ni dia ada adab-adab kita yang perlu kita jaga. Kata Nabi lagi, siapa yang pergi ziarah orang sakit waktu pagi pula, maka akan keluar 70,000 malaikat beristighfar untuknya sampai ke petang hari, dan ia berada di taman syurga selama mana ia berada di tempat ziarah orang sakitnya itu. Baik.
Kenapa pentingnya ziarah orang sakit? Kerana ia termasuk dalam sebahagian daripada hak seorang Muslim ke atas Muslim yang lain. Seperti mana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun." Kata Nabi, hak seorang Muslim ke atas seorang Muslim ada 6 perkara. Maksudnya ini kewajipan kita. Kewajipan kita ke atas sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sesama Muslim. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, gapo dia? Apa benda yang 6 perkara itu ya Rasulullah?" Nabi kata, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Yang pertama menjadi hak ke atas seseorang Muslim itu adalah bila kita bertemu, kita ucapkan salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, apabila diundang, maka kalau tidak ada halangan, penuhilah undangan tersebut. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila dia minta nasihat, kita bagilah nasihat kepadanya. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Yang keempat, kalau dia bersin, kemudian dia ucapkan hamdalah. Dia lepas dia bersin, acuh, dia pun cakap Alhamdulillah. Maka balaslah dengan berdoa. Berdoa macam mana? Yarhamukallah. Dengan kita doakan semoga Allah merahmatinya. Wa idza marida fa'udhu. Bila dia sakit, maka menjadi hak ke atas kita, menjadi hak ke atas dia untuk kita pergi ziarah dia. Wa idza mata fattabi'u. Bila dia meninggal, maka hak dia untuk kita hantarkan jenazahnya ke kuburannya. Baik, ini 6 hak seorang Muslim ke atas Muslim yang lain. Salah satunya adalah kita ziarah saudara kita bila mana mereka sakit. Dan daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah ni siapa tuan-tuan? Ummu Salamah ini adalah salah seorang daripada bonda kita. Daripada isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan kepada Ummu Salamah. Nabi pesan kepada sahabat Nabi termasuklah Ummu Salamah. Riwayat Ummu Salamah Nabi cakap apa? Idza hadartumul marida awil mayyita. Apabila kamu menghadiri, yakni apabila kamu menziarahi orang sakit, bila kita pergi ziarah orang sakit, awil mayyita, ataupun kita pergi ziarah mayat, pergi ziarah orang mati. Dalam terjemahan tu saya lupa letak orang mati. Kata Nabi, kalau kamu pergi ziarah orang sakit, ataupun kalau kamu pergi ziarah orang yang meninggal dunia, pergi ziarah kematian, faqulu khairan. Katakanlah perkara yang baik-baik. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Kerana kata-kata orang yang pergi ziarah orang sakit, kata-kata orang yang pergi ziarah jenazah akan diaminkan oleh malaikat. Makna setiap apa yang kita ucapkan bila kita ziarah orang sakit, bila kita pergi ziarah kematian, kata-kata kita itu akan diaminkan oleh malaikat. Maka oleh kerana itu kalau kita pergi ziarah orang sakit, kita jagalah mulut kita. Ini nanti kita akan bincangkan dalam bab-bab ziarah, adab ziarah orang sakit. Baik. Jadi untuk buat kesimpulan ringkas apa yang kita dah bincangkan sebentar tadi, maknanya besar ke tak? Cuba komen, besar ke tak besar kita ziarah orang sakit ni, kelebihan ni? Besar sangat-sangat. Allahu Akbar. 70,000 malaikat istighfar untuk kita. Kemudian sepanjang kita duduk tempat orang sakit tu diumpamakan seperti taman syurga. Kemudian bila kita pergi ziarah orang sakit, kita menyempurnakan hak seorang Muslim ke atas seorang Muslim yang lain. Besar sangat-sangat. Puan Hamidah Ibrahim, besar sangat-sangat. Jadi kita ni, kalau kita nak dapat benda yang besar ni dia tak datang mudah-mudah. Betul tak? Kan ada ni. Benda yang besar ni dia tak datang percuma. Benda yang besar ni mesti ada harga yang perlu kita bayar. Benda yang besar ni dia datang dengan tanggungjawab yang besar. Macam kita atas dunia lah. Orang besar dengan orang kecil. Beza macam mana? Orang kecil kalau dia buat salah, setakat dia je lah. Tapi kalau orang besar ni bukan setakat dia je. Kalau orang bawah dia buat salah dengan dia sekali kena. Betul tak? Ada guru-guru saya yang jadi warden di sekolah asrama. Dia cakap jadi warden ni susah. Susah macam mana? Katakanlah kan warden dekat sekolah asrama kan ada 3-4 orang. Katakanlah malam tu dia tak bertugas. Warden lain yang bertugas. Tiba-tiba malam tu terjadi kejadian yang tidak diingini. Dengan dia sekali. Padahal dia tak bertugas malam tu. Dengan dia sekali kena soal siasat dengan orang atasan. Kenapa? Semakin besar tanggungjawab, semakin besar apa ni pangkat kita,
Dia tak datang pangkat tu dengan sendirinya, dia datang dengan tanggungjawab yang begitu besar. Begitu juga kelebihan yang besar, dia datang dengan apa nama ni, kita kata dia datang dengan tanggungjawab yang besar. Dia datang dengan pengorbanan dan harga yang besar yang perlu kita bayar. Jadi kita bila nak ziarah orang sakit, kalau kita nak dapat fadilat doakan keampunan oleh 70,000 malaikat, kita nak dapat fadilat seolah-olah berada di taman syurga, maka ada adab-adab yang perlu kita jaga supaya kita dapat kelebihan ini. Kena jaga. Kenapa? Kerana walaupun fadilat dia besar, tapi kalau kita tak jaga adab-adab, silap-silap hari bulan, bukan sahaja fadilat ni kita tak dapat, tapi dapat dosa pula. Maka oleh kerana itu, besar fadilat ni. Besar, kena jaga adab-adabnya. Baik, kita tengok. Sebelum kita bincang berkenaan dengan adab menziarahi pesakit, kita nak tengok dulu jenis orang sakit. Orang sakit ni ada dua jenis. Yang pertama, orang sakit yang muhtadar. Apa muhtadar? Orang sakit yang telah ataupun yang sedang menghampiri kematian, yang berada di ambang kematian, ataupun kita sebut orang kita ni orang yang nazak lah. Orang yang sakit yang berada di ambang kematian. Orang yang sakit orang yang sakit yang dekat-dekat nak meninggal dunia. Orang yang sakit yang dekat-dekat nak meninggal dunia ini kita panggil orang sakit yang muhtadar. Yang kedua, orang sakit yang ghairu muhtadar, iaitu orang sakit yang pada adatnya ni sakit tapi belum nak mati lagi lah pada adatnya. Ajal maut ni di tangan Tuhan. Tapi kita tengok pada adatnya. Kalau kita pergi ziarah orang sakit, sakit apa? Patah kaki. Patah kaki ni biasa boleh membawa kepada kematian ke? Pada adatnya taklah kan. Contohnya, kita pergi ziarah orang kena sakit apa lagi biasa kita pergi ziarah? Orang sakit bersalin. Orang kita pergi ziarah orang sakit tua. Orang sakit yang kalau kita tengok pada adatnya belum lagi tiba saat kematian. Tapi macam saya cakap lah, bukan kita yang menentukan ajal maut. Allah. Cuma kita tengok dari segi adat. Kalau sakit demam, sakit selsema, biasa pada adatnya tak matilah. Tapi kalau dengan asbab selsema dia mati, Tuhan nak buat disebabkan asbab selsema dia meninggal, Tuhan boleh buat tak? Boleh. Tapi kita cakap dari segi adat. Kenapa kita bezakan? Sebab tak sama adab kita pergi ziarah orang yang nak meninggal dengan kita pergi ziarah orang yang sakit biasa yang belum lagi ataupun pada adatnya belum lagi nak menghadapi kematian. Baik. Yang pertama, adab-adab bila kita pergi ziarah pesakit yang ghairu muhtadar dulu. Kita pergi ziarah pesakit yang belum nak mati dulu. Contohnya kita ziarah orang yang baru lepas menjalani pembedahan, orang yang sakit buah pinggang dan seumpamanya, orang yang sakit yang ghairu muhtadar. Maka yang pertama adab yang perlu kita jaga adalah kita kena ikhlaskan niat. Ni yang paling utama. Mana kata kena jaga niat kita pergi ziarah tu kerana apa? Ziarah kerana Allah. Ziarah kerana Nabi suruh. Bukan ziarah kerana kan kalau aku tak datang kan nanti dia cakap aku tak datang. Kalau bos kita sakit, contoh kita pergi ziarah kan, kalau aku tak datang kan tak naik gaji aku. Contoh kan, ke mana? Orang apa ni, orang kaya kita pergi ziarah kan, kalau aku tak ziarah kan tak adalah ampau raya tahun ni kan, anak aku pergi beri raya tak bagi duit raya. Yang penting mula-mula sekali niat tu kena ada. Sebab innamal a'malu binniyat. Amalan itu dikira berdasarkan niat. Kalau kita pergi ziarah orang sakit kerana kita nak naik pangkat, naik pangkatlah kita dapat. Kalau kita pergi ziarah orang sakit kerana kita nak nama kita dapat. Kita pergi ziarah orang sakit kerana kita takut dia cakap kita tak pergi, kalau kita tak pergi, kita dapatlah apa yang kita nak. Yang pertama, ikhlaskan niat. Baik. Yang kedua, pilih waktu yang sesuai. Ni masyarakat kita ni, maaflah kita cakap, kadang-kadang yang buat perangai ni bukan orang muda, kadang-kadang orang tua yang buat perangai macam ni. Dia pergi nak ziarah orang sakit ni ikut dan je. Orang Kelantan kata ikut dan nak pergi. Tuan-tuan, kita mesti ada berhadapan dengan satu spesies manusia. Kalau saya kat Kelantan ni, saya panggil bakong ngorik, baka maghrib. Kenapa baka maghrib? Asal maghrib je dia sampai. Asal maghrib je dia sampai. Nak datang beraya, time maghrib lah dia sampai. Nak datang ada apa-apa, maghrib lah dia sampai. Time kita sakit, dia nak datang ziarah, maghrib lah dia sampai. Ni je ni, dia panggil baka maghrib dia panggil.
Ha, jadi jangan jadi macam ni. Kita pilih waktu yang sesuai macam mana? Waktu yang sesuai ni biasanya waktu pagi jangan terlalu pagi. Pukul 9, pukul 10 tu okey. Kemudian dekat-dekat nak masuk waktu tengah hari jangan pergi. Itu waktu pesakit berehat, dia nak makan dan sebagainya. Waktu yang baik lepas zuhur sehingga ke waktu asar. Itu waktu yang baik. Waktu pagi pukul 9, antara pukul 9 sampai pukul 11. Waktu lepas zuhur sampailah sebelum asar. Ataupun waktu petang lepas asar kepada sebelum maghrib. Itu waktu secara umum lah. Cuma kita ni, kita tak sama. Waktu yang sesuai saya dengan waktu yang sesuai apa ni, Umi tak sama. Betul tak? Jadi kalau kita nak tahu macam mana? Ni kita ada ni kan. Kita ada ni. Semua ada telefon. So kita telefon. Hello, saya nak pergi ziarah ni. Bila boleh pergi? Boleh ke pergi pagi esok? Dia cakap boleh. So kita pergi. Cuma secara umumnya waktu sesuai pagi, tengah hari, kemudian petang. Malam tolonglah janganlah pergi ziarah rumah orang waktu malam. Kecuali kalau kita minta izin. Kecuali kalau kita tanya dia, kita telefon. Saya nak pergi ziarah ni. Bila boleh pergi? Cakap orang si hari ni sibuk datang malam. Kita pun pergi. Tapi hari itu tak apa. Mana pilih waktu yang sesuai. Kan baru ni kan yang apa ni, Nurli Syahirah almarhumah, Nurli Syahirah, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, kan orang pergi ziarah keluarga dia. Kadang-kadang orang ni tak reti bahasa, pergi ziarah keluarga ni, kadang-kadang pukul 10 malam tu duk ketuk ketuk pintu rumah lagi. Subuh tu duk ketuk pintu rumah dia dah. Pilih waktu yang sesuai. Baik, yang ketiga, jangan berada terlalu lama bila kita ziarah orang sakit. Setengah jam maksimum. Kecuali kalau orang sakit tu berkehendak yang sebaliknya. Contoh kita cakap, kita pergi ziarah orang sakit. Orang tu lama dah sakit lumpuh. Kita pun pergi ziarah. Duduk setengah jam, macam saya cakap kan, kita pun nak balik. Cakap, lama dah saya ni, awak berehatlah dulu, saya nak balik dah. Dia pun cakap, Allah, alah, dia cakap, kita ni dah 20 tahun tak jumpa. Ni datang jumpa ni tak tahu bila pula duduk lah. Bila jumpa pula tak tahu, duduklah dulu. Dia cakap, kecuali kalau dia berhajat yang sebaliknya, kita duduklah berlama-lama pun tidak mengapa. Macam saya cakap lah, dia benda ni, ni kita bagi secara umum. Sebab kita tak sama. Cuma kita bagi adab secara umum. Ada satu cerita, aku tahu sebuah apa ni, dekat satu tempat ni. Dia pergi ziarah, seorang pakcik ni sakit. Jadi ada orang pergi ziarah dia. Pergi ziarah ni lama sangat. Orang bagi hin ni, dia tak faham bahasa. Orang dah bagi dah kiasan-kiasan suruh balik. Kita ni orang Melayu kita ni dia beradab, dia tak halau tetamu. Tapi orang Melayu kita ni, kalau saya dengar orang-orang lama cakap lah, dia cakap kalau tanda orang nak suruh kita balik tu, yang pertama dia tanya kita pukul berapa. Kita tetamu, kita pergi rumah dia tanya kita, kau berapa dah ni? Maksudnya bukan dia nak tanya waktu, rumah dia pun ada jam. Tapi dia nak cakap, bolehlah tu, awak dah lama sangat dah. Ni rumah saya, awak slow-slow lah balik. Tapi dia tak cakap dah macam tu, dia bagi kiasan. Antara lagi orang, apa ni, kiasan orang Melayu kita ni, kalau dia nak suruh kita balik, dia air kan, bila dia angkat hidang air kat kita, kita minum air tu habis, dia pun cakap kat bini dia, air habis dah ni, buatlah air sebekah lagi. Tu maksudnya jangan pula kita syok, boleh air lagi aku ni. Itu orang tak faham bahasa namanya. Bila kalau tuan rumah tu sampai dah sound bini dia suruh buat air lain, tu maknanya dia nak suruh kita balik lah tu. Tapi dia pakai bahasa yang sopan. Jadi orang yang dalam cerita ni, dia pergi ziarah pakcik ni sakit, tak balik-balik. Tuan rumah tak tahu nak bagi hin macam mana. Last sekali anak tuan rumah tu cakap kat tetamu, pakcik duduk dululah, saya nak balik dah. Anak tuan rumah tu pula yang cakap, awak duduklah dulu saya nak balik dah. Padahal sampai macam tu sekali, jangan terlalu lama. Saya dulu ada seorang ustaz saya, nama dia Ustaz Raja Sulaiman almarhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dia kalau saya ziarah rumah dia kan, dia suka lepas isyak. Lepas isyak saya pergi ziarah, dia lumpuh. Dia lumpuh sebab dia jatuh. Baik. Saya pergi ziarah rumah dia lepas isyak tu. Kadang-kadang apa ni, kita dengan dia ni sebab rapat sangat. Bila kita ziarah, kadang-kadang lepas isyak tu pukul 10.30 nak balik. Dia pun cakap, tak apalah nak balik. Kita baru nak angkat punggung, dia buka cerita baru. Duduklah dulu. Lepas tu, nak habis cerita, kita pun nak balik lah. Dia pun buka pula cerita baru. Last sekali kadang-kadang sampai pukul 2 pagi, sampai pukul 1 pagi duduk rumah dia. Tu kalau orang sakit tu berhajat, supaya kita tunggu, kita tunggu. Baik, yang pilih waktu yang sesuai ni, tambah-tambah kalau pergi hospital.
Hospital kan dia ada waktu melawat. Kita patuhlah waktu melawat yang ya saya. Baik. Kita patuhilah waktu melawat sebab pesakit nak berehat, doktor nak merawat dan sebagainya. Kecuali kalau doktor cakap apa ni, ibu awak ni dah keadaan dia dah tak stabil dah ni. Bolehlah kalau nak panggil ni waris-waris datang nak jumpa, bolehlah. Kalau yang macam tu itu lain, exceptional. Tapi kalau yang biasa, doktor cakap boleh datang antara pukul 5 sampai pukul 7 petang. Kita datanglah 5 sampai 7. Kecuali kalau kita ni datang jauh. Macam saya pernah arwah mak saudara saya, dia masuk ward dekat Hospital Kuala Krai. Saya daripada Kota Baru nak datang jauh. Jadi datang-datang tu terlepas waktu melawat sampai-sampai pukul 3. Nak tunggu pukul 5 lambat lagi. Setelah sekali minta dengan doktor, boleh ke saya nak minta izin nak jumpa mak saudara saya ni? Doktor cakap, bolehlah sekejap, masuk sekejap. 2 hari lepas tu dia pun meninggal dunia. Macam saya cakap lah, pilih waktu yang sesuai tapi bergantung kepada kesesuaian seseorang. Yang keempat, seboleh-bolehnya kita pergi ziarah orang sakit ni, kita alihkan perhatian daripada sakitnya ni. Jangan duk banyak tanya. Ni kita pergi ziarah orang sakit, awak masuk bila, lama mana dah sakit? Doktor cakap berapa hari boleh duduk sini, agak-agak berapa lama boleh balik, bila boleh balik? Dia daripada sakit sikit dengar kita tu bertali arus soalan dia tu, mati on the spot juga. Jaga mulut kita ni jangan banyak sangat. Kalau boleh, kalau dia tak buka cerita pasal sakit dia tu, kita tanya sikit-sikit sudahlah. Macam mana dah rasa? Okey, sakit, dah sikit. Cukuplah. Kalau dia macam tak apa nak cerita, tak payah tanya. Kita alihkan perhatian daripada sakitnya itu. Cuba cerita benda-benda yang dia suka. Ceritalah tuan-tuan, kalau dia suka mancing, cakaplah dia, awak ni sihat nanti insya-Allah kita pergi mancing sama-sama lagi ya insya-Allah. Alihkan perhatian daripada sakitnya itu. Yang kelima, bagi dia motivasi dan semangat untuk pulih. Bagi dia semangat untuk supaya dia sihat. Ni kadang-kadang ada setengah orang kita ni dia nakal. Dia pergi ziarah orang sakit. Dia cakap macam ni. Cakap, awak berapa lama dah ni? Apa ni? Demam. 3 hari dah. Dulu ada jiran saya 3 hari juga dia demam. 2 hari lepas tu meninggal dunia orangnya. Tunggu tuan-tuan, dia yang baru nak sembuh sakit balik. Kenapa kan? Sebab kita menakut-nakutkan. Jangan. Walaupun kita tengok benda tu, kita tengok parah dah dia ni, tapi bagi semangat. Bagi semangat kepada dia. Bagi motivasi dan semangat supaya dia kental hati dia, semangat dia kuat. Yang keenam, ni paling penting. Tanya tentang ibadah. Sebab orang yang biasa pergi hospital tahulah macam mana orang sakit dekat hospital ni. Ramai yang tak solat. Padahal kalau kita kira kan, orang sakit dengan orang sihat, mana yang lebih dekat dengan kematian? Sekali lagi, hidup, ajal maut di tangan Tuhan. Orang sihat pun bila-bila masa saja, kalau Tuhan nak bagi mati, boleh mati. Tapi secara adatnya, yang sihat ke yang sakit lebih dekat dengan kematian? Mesti yang sakit. Tapi yang sakit, yang dekat dengan kematian secara adatnya ni, kalau kita pergi hospital, tanyalah nurse, tanyalah doktor. Ramai orang sakit tak sihat. Macam-macam alasan. Tak boleh nak ambil wuduk lah, ada pakai bag urin lah, sakit lah, tak boleh kena air lah. Tanya tentang ibadah. Tanya dia, solat-solat macam mana? Boleh ambil wuduk ke? Kalau dia tak pandai, kita bagi dekat dia, bagi tunjuk ajar dekat dia, mempermudahkan urusan dia. Jangan pula kawan tu dah berbalut dah 17 lapis dah doktor balut dia punya luka. Dia tanya kita, macam mana aku nak solat? Tak kira, kau kena celup dekat tangan kau dalam air, ambil wuduk. Kalau tak sah solat. Jangan pula. Kan ada rukhsah. Kita ceritalah dekat dia, kalau macam ni boleh tayamum dan sebagainya. Baik. Penting, bila kita ziarah orang sakit, pesanlah dekat dia supaya jaga ibadah, jaga solat dan sebagainya. Sebab tu kita kalau nak ziarah orang sakit, kita kena baca-baca sikit bab ibadah. Kenapa? Kerana maaflah cakap, saya bukan nak buat generalization, bukan semua, tapi sesetengahnya kalau sakit tu tak solat. Jadi ni penting. Yang ketujuh, doa untuk pesakit. Doa ni nanti last saya letak banyak doa yang diambil daripada hadis Nabi. InsyaAllah kita pergi satu-satu lepas ni. Kenapa kena doa? Sebab kita ziarah orang sakit, waktu itu apa yang kita cakap, malaikat amin. Jadi rugilah kalau kita ziarah orang sakit, kita cerita bab dunia. Rugilah kita ziarah orang sakit, kita takut-takutkan dia.
Rugilah kita ziarah orang sakit, kita cakap benda bukan-bukan. Dibuatnya kalau waktu kita cakap benda bukan-bukan tu, malaikat amin doa kita, amin kata-kata kita. Oh, nah ya. Baik. Yang ke-8, ni, jaga pandangan. Jaga pandangan satu daripada melihat aurat pesakit. Ni kalau kita ni setengah orang kan pergi ziarah orang sakit. Kawan tu kena bisul dekat dekat punggungnya. Kita pergi ziarah ni. Mana nak tengok? Mana nak tengok? Mana nak tengok? Mana nak tengok? Aku lempang kan ni kalau tengok hang punya hang suka ke? Tak suka. Tak payah tengok orang punya kalau hang bukan doktor. Tapi masalahnya kita ni lah. Mana nak tengok? Mana nak tengok? Mana nak tengok? Mana tengok? Buka kau punya dulu. Banyak cantik kau nak tengok orang punya. Jaga pandangan kita. Jangan tengok aurat. Nak masuk orang sakit. Nak masuk ke rumah orang sakit, pastikan tuan rumah izinkan baru kita masuk. Orang sakit ni kadang-kadang aurat dia tak tertutup sempurna. Nak ambil masa, nak tutup tambah-tambah kalau perempuan. Jadi jaga pandangan. Yang kedua, jaga pandangan daripada tengok rumah orang sakit tu. Orang, siapa yang dekat sini, yang pernah jaga orang sakit tahulah. Orang jaga orang sakit ni tak sempat nak kemas rumah. Kemas pun gitu-gitu je. Orang rumah yang ada anak kecil, rumah yang ada orang tua, rumah yang ada orang sakit, biasa rumah dia akan bersepah sikit. Bukan kotor, sepah sikit. Jadi, kita pergi ziarah orang sakit, tak payahlah tengok tu sini. Kita orang tua-tua cakap kan, kita pergi ziarah rumah orang ni, masuk rumah orang tu kena buta, keluar rumah orang tu kena bisu. Saya tanya, apa maksudnya? Maksudnya bila kita pergi ziarah rumah orang, mata kita ni buta. Tak payah tengok benda-benda aib dalam rumah orang. Yang kedua, bila kita keluar, mulut ni kena bisu. Apa? Kalau kita tertengok, tak payah kita cerita. Ni tengok rumah orang tu bersepah, pergi pula cerita. Kau nak tahu tak rumah dia tu, macam mana boleh duduk. Macam sarang tikus. Yang rumah dia tu macam sarang lembu. Dia tak perasan. Dia nampak yang rumah orang punya. Baik. Yang ke-9, jaga kebersihan. Kita nak ziarah orang sakit, pastikan kita bersih. Tangan kita bersih, nak salam. Kalau kita ziarah orang sakit, kita sendiri batuk-batuk, tak payah salam. Kita batuk pun kita tutup mulut kita dengan tangan, tak payah salam. Dia dah sakit, dia dah ada kuman dia. Kita pula pergi jangkitkan dia, tak payah. Lepas tu yang isap rokok. Maaflah cakap, kalau yang isap rokok, tak payahlah ziarah orang sakit. Kalau nak ziarah orang sakit, tu buang rokok tu dulu. Pastikan setengah jam sebelum ziarah, tak payah isap rokok. Saya pernah kena batuk dan kena COVID. Kita kalau bau je mulut orang isap rokok ni tu, jadi pening, jadi sakit, jadi rasa nak muntah, mual dan sebagainya. Jadi jagalah. Tambah-tambah bak rokok ni, maaflah cakap. Kalau kita ni kadang-kadang setengah orang kan dia tak ada common sense. Bila pergi ziarah orang sakit ni, sempat lagi tu cucuh rokok dalam rumah orang sakit, kesian. Jagalah. Ini ada adab kita pergi ziarah pesakit yang ghairu muhtadar, pesakit yang pada adatnya belum lagi berada di ambang kematian. Baik. Yang kedua, adab-adab yang seterusnya, adab-adab ziarah pesakit yang muhtadar. Adab-adab ziarah, kita ziarah pesakit yang nak mati. Baik. Macam mana adab dia? Baik. Antaranya yang pertama, bila kita ziarah orang sakit yang muhtadar yang dekat nak mati ni, kalau kita tak ada kaitan, kita duduk belakang-belakang sudahlah. Yang ni kalau kita ada kaitan dengan dia, kita uruskan dia. Yang pertama, apa yang kita boleh buat, kita hadapkan wajahnya ke arah kiblat. Yang paling eloknya, kita baringkan dia di lambung kanan. Maksudnya kita mengiringkan dia di lambung kanan, kemudian kita hadapkan kepala dia, muka dia ke arah kiblat. Tapi kalau tak mampu, dia dah tak mampu dah, kita nak mengiringkan tubuhnya tu, maka kita letak kaki dia tu menghadap ke arah kiblat. Kemudian kita letak bantal di bawah kepalanya itu supaya mukanya, wajahnya menghadap ke arah kiblat. Kita selalu dengar kan orang cakap kalau kita pergi ziarah orang sakit nak meninggal, kita hadapkan kakinya ke kiblat. Tapi sebenarnya bukan hadap kaki ke kiblat. Tapi orang cakap hadapkan kaki ke kiblat nak suruh senang kita faham. Yang sebenarnya hadapkan kaki ke hadapkan muka? Hadapkan muka. Tapi kenapa sebut hadapkan kaki? Sebab mula-mula hadapkan kaki dulu. Lepas tu ambil bantal letak bawah kepala dia, nak tinggikan kepala dia supaya biar mukanya tu menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau yang bagusnya kita mengiringkan dia baring di lambung kanan, muka dia menghadap kiblat, itu yang paling bagus. Tapi kalau tak mampu, maka kita hadapkan kaki dia ke kiblat, letak bantal di bawah kepala supaya bukan kakinya yang hadap kiblat, tapi dia ke wajahnya menghadap kiblat. Tapi sebab tak ada lain, terpaksalah kita hadapkan kaki dia sekali ke arah kiblat. Yang kedua, kita talqin. Seperti mana Nabi bersabda, laqinu mautakum.
talqinkanlah orang yang dekat nak meninggal dalam kalangan kamu. Talqin ni macam mana? Ajar dia mengucap. Mengucap ni tak payah panjang-panjang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu. Tak payah. Cukup sekadar la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini adalah antara rahmat Allah untuk kita. Rahmat Tuhan ni kan, kasih sayang Tuhan dekat kita ni kan, sampai dekat nak mati pun ada lagi. Macam mana? Orang dekat nak mati ni dia terlalu sakit. Terlalu sakit sampai nak gerak bibir pun susah. Oleh kerana itu, bila kita nak mati ni, Nabi kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia, akhir kalimah dia tu dia cakap la ilaha illallah, masuk surga. Orang nak mati ni sakit punya sakit tu, sampai nak gerakkan bibir pun tak mampu. Cuba kita sebut la ilaha illallah. Gerak bibir ke tak? La ilaha illallah. Hanya gerakkan lidah. Masya Allah. Maksudnya, nak meninggal dunia ni, bibir kita sakit sangat-sangat. Tak boleh nak gerak. Tapi lidah kita masih lagi mampu mengucapkan la ilaha illallah. Tapi cara nak ajar orang sakit ni, mengucap, kita jangan berulang-ulang kali tau. Kita hanya ulang 2-3 kali, lepas tu bagi gap. Lepas tu ajar balik 2-3 kali, lepas tu bagi gap. Jangan kita paksa. Ajar dia jangan lembut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Situ saja. Jangan pula kita ni ajar banyak kali tak nak mengucap. Orang tua ni keras betul. Orang ajar mengucap tak nak mengucap. Mengucap la ilaha illallah. Jangan macam tu. Mati terus kawan tu. Ajar slow-slow. Jangan paksa. Kalau kita ajar, dia tak mengucap sekalipun, tapi sekurang-kurangnya dia dengar. Bila dia dengar, masuk ke dalam hatinya. Walaupun mungkin mulutnya, bibirnya tak ucap, tapi sekurang-kurangnya dalam hati dia ada la ilaha illallah. Yang ketiga, Nabi ajar. Nabi kata, iqra'u ala mautakum yasin. Bacalah bila orang dekat nak meninggal, baca surah Yasin. Kenapa orang ni bila dekat dia nak meninggal, kita baca surah Yasin? Sebab kita nak elak dia daripada gangguan syaitan. Kita ni, bila kita nak meninggal kan, syaitan akan datang kacau. Orang yang dekat sakaratul maut, syaitan akan datang kacau. Baik. Dulu waktu zaman COVID, ada seorang ustaz saya, Ustaz Muhammad Rifki. Dia adalah jemaah masjid yang selalu ikut kuliah dia. Jemaah ni kena COVID dan ditidurkan. Dia dengan isteri dia. Takdir Allah, isteri dia tu umur tak panjang. Jadi meninggal dunia waktu ditidurkan. Dia, Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Dia Alhamdulillah umur panjang. Lepas tu sedar balik. Bila dia dah sihat tu, ustaz saya pergilah ziarah dia. Bila ustaz saya pergi ziarah dia ni, dia cerita dekat ustaz saya. Dia cakap, terima kasihlah ustaz tolong doakan saya. Tapi dia cakap kat ustaz saya, dia cakap satu pengalaman dia. Waktu dia ditidurkan ni, dia cakap, ustaz, waktu saya ditidurkan ni, kejap-kejap datang satu, dia cakap tak tahulah apa jin ke apa, tapi datang sekejap rupa jadi seorang paderi. Satu cakap, kau mati dah dalam agama Kristian. Lepas tu datang pula yang Sami Buddha. Kau mati dah dalam agama Buddha. Kejap datang pula yang Hindu. Sekejap datang pula yang agama ni. Jadi dia cakap itulah pengalaman waktu dia ditidurkan, datang benda-benda ni. Kemudian dia tanya ustaz saya, dia cakap, ustaz, yang jadi persoalannya, kenapa benda ni datang ganggu saya padahal saya tak mati lagi? Kenapa benda ni datang ganggu saya padahal saya bukannya nak mati lagi? Jadi ustaz saya jawab macam mana? Dia cakap, syaitan tak tahu bila kita nak mati. Setan, jin, iblis tak tahu bila kita nak mati sebab mereka tak tahu tentang perkara gaib. Hanya Tuhan saja yang tahu. Setan tak tahu. Cuma bila setan ni dengar, doktor cakap, dia ni ditidurkan 50-50. Setan cakap, dia ni ada kemungkinan mati. Kita ada can. Jadi, sebab tu setan datang ganggu. Maka orang yang dekat nak meninggal, syaitan akan datang ganggu. Dan oleh sebab itu Nabi cakap, mautul faja'ah rahatul lil mu'minin. Mati mengejut satu rahmat, satu kerehatan bagi orang yang beriman. Kenapa? Sebab orang bila dia mati mengejut, setan tak sempat datang kacau dia. Dan tuan-tuan, cerita ni bukan cerita zaman kita je berlaku ni. Dulu pernah berlaku dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dan imam lain. Contohnya kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Ada cerita seorang guru pada zaman dahulu, satu hari dia dinazak nak meninggal. Anak murid dia datang, ajar dia mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Guru ni, dia ulama besar. Tapi bila anak murid dia ajar mengucap la ilaha illallah, dia cakap la
Tidak. Anak murid dia ni jam kepala, pening. Macam mana dia ni ulama besar tapi orang ajar mengucap tak nak mengucap. Takdir Allah tak jadi mati. Tak sampai masa dia lagi sihat. Bila sihat, anak murid dia tanya, Tok Guru, kenapa waktu saat kita ajar Tok Guru ni mengucap, Tok Guru tak nak mengucap? Tok Guru cakap tidak. Tok Guru dia jawab macam mana? Dia jawab, Ja'ani syaitanani. Kalau engkau nak tahu waktu engkau ajar aku mengucap tu, waktu tu juga ada 2 ekor setan datang kacau. Sama naik dengan engkau ajar aku mengucap tu 2 ekor setan tu. Seekor cakap mut Yahudiyan, engkau mati dah dalam Yahudi. Seekor lagi pula cakap mut Nasraniyan, engkau matilah dalam Nasrani. Aku cakap tak. Aku cakap dekat dia, bukan aku cakap dekat engkau. Maksudnya dulu pun dah berlaku, sekarang pun dah berlaku. Ini menjadi satu iktibar untuk kita yang masih hidup. Ada satu doa Nabi ajar, a'udzu bika min an yatakhabbatani syaitanu 'indal maut. Ya Allah, aku minta lindung daripada diganggu oleh syaitan ketika mana tibanya saat sakaratul maut. Maksudnya, kita ni waktu kita hidup ni, kita kena minta awal lagi, ya Allah, janganlah biar kata janganlah syaitan datang, janganlah kata diganggu, datang pun jangan bagi ya Allah. Jadi oleh kerana itu orang yang dekat nak meninggal ni, selain daripada kita ajar dia mengucap, kita halau setan-setan. Halau macam mana? Kita baca Al-Quran. Bila kita duduk dekat dengan orang nak mati tu, kita baca dekat sebelah-sebelah dia tu, baca Al-Quran. Tapi baca Quran dengan betul lah makcik. Jangan baca Quran salah, kesian orang tu. Baca Quran salah, setan pula silap-silap hari bulan cakap salah tu makcik, dengung tu situ tu. Panjang tu situ tu makcik baru baca panjang, silap-silap hari bulan setan pula giling kepala. Engkau nak halau aku ke engkau nak panggil aku? Jaga baca gitu tu, baca dengan betul. Kesian tuan-tuan orang nak mati. Baik, yang keempat, berdoa kepada Allah agar mudahkan urusannya. Ada doa nanti, jangan risau. Nanti ada doa dia. Yang kelima, berikan khabar gembira kepadanya. Cakap, tak apa, jangan risau. Engkau kalau engkau sihat, alhamdulillah. Kalau engkau tak ada pun setakat ni dia engkau sakit. Allah dah janji orang sakit ni pahala dia besar. Bagi gambaran gembira. Cakap kat dia, orang kalau mati dalam keadaan beriman, insya-Allah husnul khatimah, sangka baik dengan Allah. Yang keenam, jangan berbual perkara dunia dekat orang nak mati. Orang tu dah dekat nak mati, kita sempat lagi cerita bab nak mancing. Jangan. Jangan cerita bab dunia dekat orang nak mati, kesian dia. Waktu tu malaikat aminkan kata-kata kita. Yang ketujuh, kita nasihat dengan dia supaya dia bersangka baik dengan Allah. Tak apa, Allah pemudah, sangka baik. Sebab Nabi pernah bersabda, Nabi kata, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang suka nak bertemu dengan Allah, Allah juga suka nak bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang tak suka nak menghadap Allah, Allah lagi tak suka nak bertemu dengan dia. Jadi orang yang nak meninggal dunia ni, kita bagi nasihat dekat dia supaya dia bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersangka baik macam mana? Cakap kat dia, tak apalah, Allah dah janjikan macam ni. Sangka baiklah, jangan sangka buruk. InsyaAllah semuanya baik-baik. InsyaAllah. Nak bagi nasihat dekat dia. Baik. Jadi, muslimin dan muslimat, tuan-tuan penonton yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah SWT, itulah adab-adab kita pergi ziarah orang sakit yang muhtadar, yang sakit yang diambang kematian, dan sakit ghairu muhtadar, sakit yang bukan diambang kematian. Orang yang sakit nak mati je, kita ajar mengucap la ilaha illallah. Jangan orang sakit, kita pergi ziarah sakit apa? Sakit pecah jerawat. Cuma ucap sekarang. Jangan. Orang yang sakit belum nak mati, tak payahlah kita ajar mengucap. Bukan adab dia. Orang tu sakit patah kaki, kita pergi cuba mengucap la ilaha illallah. Silap-silap hari bulan dengan tangan-tangan sekali patah sebab lempang kita. Baik. Jaga, ajar orang yang nak meninggal, kita ajar dia. Ya, jadi mengucap. Baik. Dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para alim ulama ada banyak lagi sebenarnya. Antaranya, orang yang terlibat menguruskan orang mati tidak digalakkan ziarah orang sakit yang muhtadar. Contohnya tukang mandi mayat. Tukang mandi ni tidak digalakkan untuk ziarah orang yang sakit muhtadar. Kenapa? Kalau dia pergi ziarah orang yang sakit yang nak mati ni, orang tu tengok, awalnya datang, aku tak mati lagi. Tapi dia tengoklah, dia ada, kalau orang zaman dulu kan, orang zaman dulu, dia expert buat mandi jenazah ni, muka dia pun muka mandi jenazah.
Kalau dalam negeri itu memang dia ni memang orang kenal lah, orang cok lah dia ni mandi jenazah. Tapi kalau orang tu bukan, maksudnya dia kerja dia mandi jenazah, tapi orang orang pun tak kenal dia. Kalau dia ziarah pun orang tak tahu dia mandi jenazah, itu tak apa. Baik. Ini kenapa? Kerana nak jaga orang yang sakit itu supaya dia tidak rusing dan dia tidak berburuk sangka. Baik. Seterusnya, sebagai penutup, banyaklah ni saya bagi doa-doa yang diambil daripada hadis Nabi yang berstatus hasan dan sahih untuk kita sama-sama amalkan kalau kita pergi ziarah orang sakit. Yang pertama, hadis dari riwayat Imam Bukhari. Bila kita ziarah orang sakit, kita baca Allahumma rabban nas, adhibil ba's, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhan bagi manusia, hilangkanlah sakit ni, ya Allah, Engkau sembuhkanlah dia, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan selain daripada kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak akan meninggalkan sebarang sakit. Ini kita boleh baca. Tuan-tuan, kalau tak ada nota, boleh ambil dengan Umi. Nanti insyaAllah saya dah bagi dekat Umi. Baik. Doa yang kedua, kaifiat dia yang ni dalam hadis Nabi, di kaifiat dia kita baca 7 kali. Kita ziarah orang sakit, kita baca 7 kali. Ni kalau siapa nak jadi tok bomoh, ni boleh ambil ni. Siapa nak jadi perawat perubatan Islam, boleh ambil ni, baca. Kita nak jadi perawat Islam ni, perubatan Islam ni, tak semestinya kita kena baca ayat yang canggih-canggih. Tak. Cukup baca yang ni. Yang kedua, kita baca As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Berapa kali? 7 kali. Aku mohon dengan Allah yang maha agung, Tuhan yang memiliki arasy yang agung, ayyashfiyaka, semoga dia menyembuhkan kamu. Ka ni untuk lelaki. Kalau perempuan, ayyashfiyakum. Tapi kalau kita dengar orang sakit, dia jauh. Dia jauh, bukan duduk depan kita. Ayyashfiyahu. Semoga Allah menyembuhkannya. Kalau orang sakit tu perempuan, kita bukan duduk depan dia, tapi kita dengar orang cakap dia tu sakit, kita pun nak berdoa. Ayyashfiyaha. Baik. Ini 7 kali. Boleh kita sama-sama amalkan. Baik. Kemudian, ini doa. Antara doa yang kita boleh baca untuk orang sakit, Allahumma shfi abdaka yang ka'ulaka aduwan au yamshi laka ila salah. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah hamba-Mu ini, ya Allah, agar bila dia sembuh nanti dia dapat melawan musuh-Mu. Bila dia sembuh nanti dia dapat jalan, dia dapat pergi solat, dia dapat pergi solat ke masjid. Ini antara doa yang bagus juga untuk kita baca kepada orang yang sakit. Untuk kita baca. Kalau boleh, kalau kita pergi ziarah orang yang bukan kaki masjid, kita baca dalam bahasa Melayu. Ya Allah, Engkau bagilah sihat, ya Allah, kawan aku ni, ya Allah. Semoga bila dia sihat nanti dapatlah dia pergi solat jemaah di masjid. Kita baca dalam bahasa Melayu. Supaya bila kalau dia sembuh nanti, bawa-bawa lah, apa nama ni, pergi ke masjid. Ini yang masyhur, famous lah. Kalau yang ni, la ba'sa tahurun insyaAllah. Tak apa, sakit ni tak apa, jadi penyebab diampunkan dosa. Tak apa, bersih insyaAllah. Bersih apa? Bersih daripada dosa insyaAllah. Baik. Lagi, kita boleh baca. Ini doa Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ketika mana baginda sakit, Nabi Ayub baca, Rabbi inni massaniyad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku sakit, ya Allah. Aku ditimpa penyakit. Engkaulah Tuhan yang maha penyayang daripada semua yang penyayang. Kalau dalam dunia ni, mak sayangkan anak, anak sayangkan ibu, Nabi sayangkan umat, kita sayangkan orang yang kita sayang, maka sayang Allah lebih lagi daripada sayang segala-galanya. Hebatnya doa Nabi Ayub ni kan, kalau kita, ya Allah, aku sakit, bagilah aku sihat. Kalau nak kita kan, Nabi Ayub tak. Ya Allah, aku sakit, tapi Engkau penyayang, ya Allah. Allahu Akbar. Bahasa yang begitu tinggi. Dia tak cakap pun, ya Allah, aku sakit, ya Allah, bagilah aku sihat. Tak. Nabi Ayub cakap, ya Allah, aku sakit, ya Allah, tapi Engkau Tuhan yang maha penyayang. Maksudnya apa? Tuhan yang maha penyayang tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Ini kita boleh baca untuk diri kita sendiri. Kalau kita sakit, kita boleh baca. Rabbi inni massaniyad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Baik. Ayat asalnya anni, tapi ini untuk kita jadikan doa. Untuk kita jadikan doa. Baik. Satu ketika Nabi kita sakit, Nabi kita gering. Waktu Nabi kita gering, datang malaikat Jibril jampi Nabi kita. Ini jampi malaikat Jibril. Bismillahi arqika. Dengan nama Allah aku meruqyah kamu. Aku menjampi kamu. Min kulli syai'in yu'dhika. Daripada segala yang menyakiti kamu. Min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Daripada kejahatan setiap jiwa atau mata yang dengki.
Kita kadang-kadang kan kita sakit kadang-kadang sebab kita sakit lah, sebab dalaman. Ada kadang-kadang orang sakit disebabkan ain. Pernah dengar penyakit ain? Penyakit ain, penyakit bawaan mata yang dengki. Allahu yashfika. Semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arqika. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Dengan nama Allah aku menjampimu. Ini jampi malaikat Jibril ketika mana Nabi SAW sedang sakit. Kalau kita nak berubat orang sakit, kita boleh juga baca doa ni, jampi malaikat Jibril kepada Nabi kita. Baik, seterusnya. Ni untuk doa kita pegang di bahagian tubuh yang sakit. Contoh kita sakit kepala. Anak kita sakit kepala. Kita pun ambil tangan kita, kita letak dekat kepala dia, kita baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian kita baca doa ni. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung dengan Allah dan kekuasaannya daripada kejahatan apa yang aku rasakan dan aku khawatiri. Baik. Kita ni baca 7 kali. Baca bismillah 3 kali dan baca doa ni 7 kali. Kita pegang di tempat yang kita sakit. Cuma pegang tu tengoklah. Kalau tempat yang tak boleh pegang, tak payah pegang lah. Kalau kena pisul, tak payahlah pegang. Cukup sekadar kita baca saja. Tempat yang boleh pegang, pegang. Yang tak boleh pegang, tak payah. Orang Kelantan kata tak payah nak gelenyah-gelenyah. Enggak usah. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Baik. Seterusnya, ini yang terakhir, ini doa untuk pesakit yang muhtadar, orang yang nak mati. Orang yang nak meninggal dunia, kalau kita tengok dia tu, kalau kita tengok dia tu memang tak ada harapan dan nak sembuh. Memang kalau dia orang lama ni dia boleh tengok. Dia tengok orang ni, ni tak lama dah ni. Maka kalau kita tengok orang yang berada di ambang sakaratul maut, kita doakan semoga Allah ringankan. Semoga Allah mudahkan. Allahumma hawwin alaihi sakaratil maut. Ya Allah, engkau mudahkanlah ke atasnya kesakitan sakaratul maut. Ya Allah, engkau ringankanlah beban sakaratul maut yang dia rasai. Wallahu a'lam. Itulah sahaja tuan-tuan perbahasan kita untuk malam ni. Malam ini kita baca berkenaan dengan fadilat kita ziarah orang sakit. Apa fadilat dia? Begitu besar. Didoakan keampunan, diistighfar untuk orang yang menziarahi orang sakit oleh 70,000 malaikat. Dan kemudian apa lagi keistimewaan dia? Mulianya orang yang ziarah orang sakit seumpama dia berada di dalam taman-taman syurga. Jadi, oleh kerana kelebihan ziarah orang sakit ni besar, kita kena jagalah adab ziarah orang sakit. Macam mana nak jaga adab? Tengok orang sakit tu macam mana. Kalau orang sakit tu sakit biasa, adab dia lain. Kalau orang sakit tu sakit yang nak meninggal dunia, adab dia lain. Dan bila kita ziarah orang sakit, oleh kerana kita ziarah tu imbalannya adalah pahala yang begitu besar, istighfar daripada 70,000 malaikat, maka sekurang-kurangnya biarlah ada juga kita bagi jasa dekat pesakit. Jasa macam mana? Dengan kita berdoa. Doa dia ada banyak lagi. Kalau tuan-tuan rajin boleh buka dalam Hisnul Muslim, perisai bagi sekalian Muslim, ada banyak doa-doa yang maksur daripada Nabi SAW untuk kita baca. Ada orang suka baca ni. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Apa boleh juga. Banyak lagi doa yang kita boleh baca. Dalam ni hanya sebahagian saja. Kalau nak letak semua tak muat tuan-tuan sampai subuh pun tak habis kita cerita ni. Cukuplah sekadar itu dulu. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mudah-mudahan apa yang bermanfaat, apa yang baik, sama-sama cakap dapat sama-sama kita amalkan. Kalau ada apa yang saya kongsikan ni ada yang tak kena ke, ada yang terkurang ke, saya mohon jutaan maaf, mohon teguran daripada tuan-tuan semua. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain siaran. Habislah tajuk kita, istighfar para malaikat. Siri yang ketiga, mudah-mudahan Allah redha dengan apa yang kita kerjakan. Sekadar itulah dulu. Terima kasih kepada semua. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tapi sebelum tu aku ada yang nak tanya soalan. Umi pun nak tanya soalan. Berkenaan dengan doa Jibril tu kan? Ustaz? Doa Ya, Jibril. saya.
Doa Jibril ketika Nabi sedang sakit tu kan, boleh ke kita nak baca untuk diri kita sebab ni untuk orang lain kan. Sebab Boleh, boleh. jadi Boleh, boleh. aku meruqyahmu tu jadi ayat dia lah kan kau kena tukar Mhm. kan. Baik, boleh kita baca, boleh kita kekalkan dengan dhamir asal. Cuma maksudnya seolah-olah macam kita berinteraksi dengan sakit kita tu. Maksudnya Okey. dengan nama Allah aku meruqyah kamu, yakni aku meruqyah kamu wahai sakitku. Hmm. Maksudnya boleh kita kekalkan dengan dhamir yang tersebut. Hmm. Baik, boleh. Ya, Alhamdulillah. Okey. Ada Boleh? lagi soalan? Ada ke siapa nak tanya soalan ke? InsyaAllah atau Ada. perkongsian ke? Ada yang nak berkongsi pengalaman ke macam mana pernah ada nak kongsi doa lain ke dipersilakan. Siapa-siapa yang ada nak berkongsi, yang nak bertanya soalan, sila. Hmm. Tapi Saya pun dah. tak apalah, Umi kongsi sikit boleh tak? Masa Umi kongsi sedikit, kadang-kadang apa yang kita buat, kita kadang-kadang kita panggil, kita nak ajak, nak berdakwah tu bukan dengan benda percakapan saja. Kadang-kadang perbuatan kita pun kita boleh dakwah. Kan, misalnya contohlah, masa Umi pun masa dulu, tahun 2000 berapa, Umi kena COVID. Mhm. Buatlah tahap 4, tahap 4 lah. Tapi Alhamdulillah lah ya tak lama. Di situ kebanyakan betul lah tak kata kebanyakannya tak solat. Yang peliknya boleh makan tapi solat tak boleh. Makan boleh. Makan boleh, borak boleh, solat tak boleh. Solat je tak boleh. Tak boleh ya, solat ya tak boleh. Lepas tu walaupun dengan drip sekalipun, lepas tu Umi pun Alhamdulillah lah, Alhamdulillah. Ialah dengan izin Allah belaka kan, bukan hak Umi tu, hak Allah bagi kan. Tapi kita ni dengan drip apa pun kita tetap solat semua waktu kita mengaji. Dia tiap masa lah dia mengaji. Kemudian ditakdirkan Allah bagi izin Umi sembuh dengan cepat lah. Dalam masa 6 hari saja Umi dah dapat keluar daripada ward. Kemudian dia orang pun cepatnya. Jadi mendarat dakwah kita bukan dengan perkataan tapi perbuatan. Mi tak kira banyak Mhm. lah. Jadi lepas pada mi dapat keluar, doktor pun kata, cepatlah, kata, Kak tu boleh keluar ni, cepatlah, cepat sembuh lah. Lepas tu tak tahu, mi nak kongsi kat sini, yang masing-masingnya barulah perasan kot. Dia kata, oh dia ni sebab selalu mengaji kot. Dia selalu mengaji kot. Macam tu, dia selalu. Lepas pada tu kan, semua pakat ambil dah di hospital di Kelantan ni, di hospital HRPZ memang dia dah siap ada Quran ataupun apa ataupun surah Yasin kan dekat atas kepala katil tu. Tapi bila berlaku pada Umi gitu masing-masing memang mencari Quran lah. Lepas pada tu Alhamdulillah mencari Quran. Jadi mungkin satu motivasi juga untuk dia orang. Jadi apa yang kita buat tu mendapat perhatian dia orang jugalah untuk dia terus dia beramal dengan apa yang kita tunjukkan tu kan. Itulah minat kongsian tu lah. Bila lagi pun dan satu lagi macam tak katalah Umi kan medical staff dulu kan. Medical staff memang betul lah. Macam yang kena potong kaki tu memang tak boleh jalan tapi yang peliknya tak boleh jalan tapi boleh makan. Dan boleh makan tapi tak boleh solat. Tak boleh tak boleh jalan. Boleh makan tapi tak boleh solat. Tu Solat kebanyakan je tak boleh. solat memang tak boleh. Itu yang pelik. Solat memang tak boleh. Dan di situ kadang-kadang kan Umi saja kadang-kadang kalau bila kita kerja kita nampak orang solat kita buka sikit skrin tu. Kita tunjuk kepada pesakit yang lain bahawasanya solat ni boleh cara mana. Sebab seorang tu dia solat dalam sambil duduk ke sambil baring. Kadang-kadang kita buka sikit skrin, kita minta izin dengan pakcik lah. Biasa pakcik lah kan, makcik dah lah. Jadi kita minta izin dengan pakcik tu, buka skrin sikit, biar orang depan tu tengok ke. Tu cara dia. Sebab kita nak nasihat dia, maklumlah kan. Boleh nasihat tapi masa tu kita muda lagi kan. Gitulah. Hmm. Perkongsian sikit lah. Ya, kami nak offer lagi ada siapa-siapa nak kongsi ataupun nak tanya soalan lagi berkenaan dengan tajuk kita malam ni lah. Menarik ni tajuk ni. Adakah? Ayu ke? Ada? Tak ada? Ada. Tak ada, Umi. Okey, kalau tak ada, ya Alhamdulillah lah.
mengucap terima kasih banyaklah kepada Ustaz dan yang dapat meluangkan masa untuk sampaikan tazkirah yang memang begitu bermanfaat lah untuk kita semua kan. Sesungguhnya setiap butir bicara yang Allah ya, yang Ustaz sampaikan tu memang ada penuh dengan nasihat, peringatan yang memang bermanfaat untuk kita semua dah, untuk kita amalkan semua. Kemudian Umi doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keberkahan umur, kesihatan dan pahala yang berlipat ganda kepada Ustaz atas ilmu yang telah beliau kongsikan untuk kita. InsyaAllah lah kita jumpa lain kali. InsyaAllah. Nak lagi tak Umi nak tanya? Nak lagi tak Umi nak buat lagi ni? Tapi tajuk lain lah. InsyaAllah. Nak lagi. Nak lagi tapi nanti biar Ustaz sendiri pilih tajuk ke macam mana? Ke ada siapa-siapa nak cadang tajuk? Ada tak? Apa kasih Ustaz pilih Umi. Ustaz pilih. Setuju. Apa saja ni atau Umi bincang dengan Ustaz kan. Kadang-kadang Umi suka kadang yang berkaitan dengan wanita. Boleh tak? Boleh ke Ustaz? Ya, Kalau berkaitan dengan wanita. alamak. Berkaitan dengan wanita lah. Macam mana? Nanti Tapi macam muslimin pun ada juga kan ni. Muslimin ada. Ada seorang dua tiga. Adalah seorang dua. Tapi boleh je Muslimin ni dah kahwin tak apalah boleh dengar kan. Macam mana tak apalah nanti Apalah, nanti insyaAllah kita nanti dalam bincang. grup nanti bagi tahu tajuk apa yang kita nak. Jadi insyaAllah bincang dengan Ustaz boleh nanti. Siapa-siapa yang join grup Mutiara Adin. Mi ada buat grup Mutiara Adin kat situ. Kalau siapa-siapa nak join kat situ dan insyaAllah kita bincanglah kat situ tajuk apa yang diperlukan. Jadi terima kasih semua. Terima kasih juga kepada peserta pula hadirin semua atas meluangkan masa pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta doa Ustaz pada Ustaz pula lah. Moga majlis ni, moga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم يا ناصر المستضعفين انصر إخواننا من المسلمين والمجاهدين والمستضعفين والمظلومين في غزة وفي أرض فلسطين وفي كل مكان وزمان يا رب العالمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.